riwayat-riwayat sirah ni yang ada di tangan umat Islam, dia bercampur antara yang sahih, yang dhaif, juga riwayat yang palsu. Itu satu realiti. Sebab tu nak kena berhati-hati. So dia bercampur. Sebab apa? Sebab apa? Salah satu sebabnya kerana para penulis sirah, mereka ni pentingkan kesinambungan cerita. Penulis sirah ni dia tak macam ahli hadis. Kalau dia hadis, ahli hadis, dia sebagai ahli hadis tu ahli sirah juga. Tapi ahli hadis ni dia kira riwayat je hadis. Nabi kata yang ni, besok dia riwayat, dia letak je riwayat Nabi tentang ni, riwayat Nabi tentang misalnya tentang salat Nabi, kemudian yang ni tentang puasa Nabi, ataupun tentang haji Nabi. Tapi dia tak letak mengikut susunan. Kronologi cerita tu dia tak penting. Ahli sirah dia nak susun daripada awal, daripada Nabi lahir sehingga kepada Nabi wafat. Oleh kerana dia nak susun daripada awal sampai akhir, dan dia nak ikut susunan kronologi cerita itu, menyebabkan kadang-kala dia terpaksa ambil juga riwayat yang tak kuat untuk memenuhi ruang itu, ataupun untuk membolehkan dia ijtihad ni tahun bila, ataupun nak membolehkan bagi ada susunan cerita tu, bagi boleh berlaku daripada hari lahir, membesar macam mana, lepas tu jadi rasul, kemudian duduk jadi macam mana, kemudian hijrah, kemudian jadi macam mana sampai wafat, bagi ikut aturan cerita. Dalam nak memenuhi itu, maka berlakunya tasahul fil riwayah, dia panggil tasahul fil riwayah, iaitu memudah-mudahkan di dalam riwayat. Tasahul dia panggil, memudah-mudahkan di dalam riwayat. Cuma saya nak beritahu sikit keluar. Kadang-kadang tasahul ni, ulama-ulama hadis pun dia ada juga tasahul. Kalau sekiranya membabitkan benda yang tak berapa penting sangatlah. Contohnya Al-Waqidi. Al-Waqidi ni, Umar Al-Waqidi ni dia matruk. Dan banyaklah cerita dia kadang-kadang macam Al-Waqidi ni. Ada kadang-kadang nampak macam dia pro Ali dan anti sikit Osman, macam-macam lah Al-Waqidi ni. Sehingga sebagian ramai orang tak mau ambil Al-Waqidi ni. Tapi Al-Waqidi dalam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari banyak juga sebut Al-Waqidi. Sebab Al-Waqidi ni dia di samping matruk ni, orang yang dia secara umumnya dia ada cerita dia bohong benda lain lah. Bohong Nabi tu satu hal, tapi cerita bohong cerita lain. So rekod bohong benda lain tu menyebabkan dia tak layak untuk riwayat hadis. Dengan berbagai makna matruk. Okey. Tapi yang saya nak cerita di sini ialah pasal apa Ibn Hajar ambil dia. Sebab dia ni macam pakar ke, macam ambil berat sikit soal tempat ni. Tempat mana. So orang lain tak ada cerita ni, ini berlaku di kawasan sekian. So dia duk mention kawasan ni. Dan hasil daripada mereka tengok macam dia mention tu macam betul juga. So di situ menunjukkan kadang-kala menyebabkan ramai orang terpaksa bergantung juga kepada Waqidi umpamanya. Tapi kalau benda-benda setakat nama tempat, bolehlah, kan? Taklah berat sangat, kerana tak memberikan kesan kepada melainkan
jenis kawan yang nak tahu tempat tu, nak pergi tenyeh tempat tu, nak pergi sujud ke, nak pergi makan pasang tempat tu pening lah. Hak jenis tu apabila tak selesai insya-Allah. Tapi yang nak ceritanya ialah dia macam ni lah. Ulama hadis dalam masalah Israiliyat umpamanya ada benda yang diriwayatkan riwayat Israiliyat tu tak beri kesan apa. Saya selalu contohnya, misalnya saya kata nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf.